Tangki dia kapasiti berapa liter? Kalau tanya dealer pak, saya MC je. Oh ya ke? Allah, sorry. Okay, Assalamualaikum. Hai korang, selamat petang. Okay, hari ni 15 hari bulan 5. Okay, saya nak ke Malaysian Auto Show 2025. Kalau ikutkan hari ni adalah hari last day. Kebetulan hari ni adalah hari saya off day. Jadi tak ada kat rumah, tak ada buat apa. So, saya pun cubalah nak menghadirkan diri. Disebabkan hari last day kan. Bukan tiket online, dapat 50% less. Harga sebenar dia RM20. Jadi hari ni hari last, dia bagilah RM10. Biasalah, hari last ni tak tahulah apa lagi bos yang buka. Sekarang ni jam baru hampir pukul 3. So kita tengoklah apa yang ada dekat tempat event tu nanti. Perut pelapar pula ni. Tadi dekat rumah tak sempat nak masak. Saya seorang je, anak kerja, orang rumah pun kerja. Orang rumah outstation pula. Memang kedai tom yum je lah kerang kita tala kan ni. Okey, nanti sampai dekat tempat event nanti saya roger lah. Saya nak fokus kepada menunggang. Bukan menunggang agama menunggang motor. So ini kita tunggang. Ini betul-betul kita tunggang. Kita ambil kesempatan lah. Gitu. Alright. Okay, sekarang ni saya berada di Hall C sambil menikmati cappuccino, cafe latte, aku tahu namanya. Wah, ramai. Ada lagu kita ambil angin dulu, bagi hilang panas dulu, dan kita jalan dalam lah. Tengok sikit box apa yang ada. Ada promo apa? Ada promo kan? Tak ada. Ini memang harga. Ini harga dia. Ini yang baru 400. Oh. Okey, sekarang ni saya berada di booth zone test. So saya datang sini ni memang tengok depan-depan terus ada satu setup touring motor ni. Zone test 368G. Lawa agak dia setup dia. Ni saya tak tahu lah ada owner dia ke ataupun macam ni. Tapi macam ada owner dia ni. Sebab ada nombor plate. Tapi lawa. Memang sangat lawa. Dia letak JBL speaker. Ni berapa ribu model dia habis. Standard seat version. Height 270mm. Ground clearance 155mm. Tapi dia tak bagi duduk. Rare tu. Tapi lawa, memang lawa. Memang kemas. Sangat smart. Siapa owner dia ni? Okey. Depan saya ni Zone Test 368E. Memang lebar. Sangat lebar. Di depan dia. Depan dia memang semat lah, memang lawa lah. Tapi kalau tengok daripada tepi macam dia gedabak. Kalau tak gedabak bukanlah Maxi Scooter nama dia kan. Kita tengok dia punya brake caliper dia tengok. Pakai J1 bhai. J1. Apa lagi? Engine yang sama. Guna engine 368G. Cuma dia keluarkan variant baru iaitu
zone test 368E dan juga zone test 368D. Okey, depan saya ni zone test 368D. Variant dia kecil sikit. Kalau ikutkan dia adalah spek untuk bukan stok highway lah. Dia spek untuk dalam bandar, nak pergi kerja lah. Seperti macam ni senang lah sebab body dia tak besar. Senang nak handle lah. Besar juga dia punya ni. Ni kalau dia tengokkan muat juga satu helmet. Oh. Kemeh. Jom kita dulu tengok macam mana. Selesa lah. Kaki pun boleh lundur macam ni. Lundur macam ni boleh. Letak macam ni pun boleh. So kalau duduk depan ni, dia nampak depan ni memang rendah sangat lah. Kalau saya ni, kalau nak spek touring memang rasa macam confirm angin kuat ni. Kena pakai helmet yang full face lah. So ini nampak macam POV lah. Tapi memang seat dia pun okey. Tak keras sangat. Duduk pun selesa. Belakang ni boleh ada sandar lagi. Boleh sandar. Okay, ngam teruk. Color dia pun nice. Warna kelabu. Okay, berapa harga dia? Kat sini ada tunjuk harga tak? Ni tak ada tunjuk harga. Tapi rasanya lebih kurang dalam bawah 30,000 lah tu ni. So sekarang ni dah lengkap lah. Belum lengkap lah. Ada 368G. Spek touring yang itu. Ada 368D. Dan 368E. F tak keluar lagi. F tak keluar lagi. F kena tunggulah. Okey, yang ini adalah model terbaru zone test yang dikabarkan bakal keluar berada di pasaran dalam tahun ni, iaitu zone test 703F, yang mana model ini adalah model untuk spek touring berkapasiti bersih 700 lah. Kalau tengok daripada tepi nampak macam lawa agak lah. Yelah, motor baru memang dia lawa. Tapi spek dia memang, dia nak cerita macam mana memang touring lah, motor touring. Nak duduk je. Okey. Ini keadaan bila kita berada di atas motor ni. Memang dia punya seat dia lebar, lebih kurang macam motor touring biasa lah. Ada start engine. Ni button apa ni? Saya pun tak tahu. Ni kena explore lagi lah. Dashboard. Dan side mirror dia pendek je side mirror dia. Tapi dia punya cermin dia memang nampak besar lah, lebar lah. Okay. Apa maksud E5 ni? Okay, fairing dia pun tinggi. Kalau daripada tepi ni, kita yang duduk memang nampak macam memang tinggi juga lah. Hadang angin memang kuat ni. Okay, kalau view daripada depan nampak macam motor belang tarung lah. Suria baja hitam. Apa? Hero kita Jepun tu. Ni kalau saya panggil belang tarung ni kalau dalam keadaan macam ni. Belakang dia kalau buka box nampak macam kosong baik. Disebabkan ada box. Nampak macam dia terlindung. Tapi kalau buka box ni, kalau tengok daripada tepi, memang terang baik kat tepi. Dah macam Benelli RFS 150 dah lebih kurang. Memang tepi ni memang kosong. Kalau tak buka box, pilihan duduk belakang, kena hujan, pisang kan. Memang basah lah seluar. Okay, ini dia punya spek dia. Engine type DOS, displacement 699cc, kira 700cc lah. Tangki minyak 22 liter Transmisi 6 gear. Berat dia 246 kilo. Ni antara salah satu pesaing motor di motor touring dekat Malaysia lah. Terutamanya Kawasaki bersih 650, and then motor touring Cina yang lain macam motor saya lah, SBT 650, motor apa lagi, CF motor, banyak lagi lah motor touring daripada China ni. Okay.
Okey. Nak test naik motor ni. Ringan lah. Sangat ringan. Nak tolak dia. Memang ringan-ringan. Puas hati, puas hati. Duduk pun nimble. Sedap lah. So kalau ke belakang sikit, memang ada seat ni. Boleh sandar sikit. Memang lawa. Memang bukan lawa. Tak habis-habis lawa dia. Maksudnya selesa lah, selesa. Tu nak tolak dia pun tak berat sangat. So side mirror pun sedap-sedap mata memandang. Nak tengok kanan, tengok kiri. Kita cuba tongkat dua dulu, tengok macam mana. Susah tak nak tongkat dua? Saya tak pernah ada pengalaman bawa skuter Maxi ni. Jadi kita cubalah. Tak susah. Senang je baik. Kita try sekali lagi. Senang. Kepada korang yang tengah mencari skuter touring yang harga dia tak adalah mahal, boleh sebut dan boleh dapat, pandangan saya lah. Kalau korang tak suka nak bermain dengan gear, bermain dengan kelas, ini adalah salah satu model yang korang boleh cuba untuk grab lah. Spek dia pun boleh tahan 368G, spek touring. Kalau tengok dekat dalam YouTube, dekat dalam saluran channel YouTube yang ada ni, memang model ni memang dah mendapat liputan meluah lah. Okay geng, ni kita dia memang racun. Ni semua racun. Yang ni last 30 unit katanya 199. Harga RM199. Ni racun. Memang racun. Aduh. Jangan balik bawa satu helmet lagi sudah. Tengok dulu. Mana yang okey. KYT. BPR Jet. Okey, ini adalah model daripada Kawasaki, model Z650RS. Yang mana model ni nampak macam klasik. Walaupun klasik punya pergi dia ni boleh tahan jugalah. Engine 650 dan satu lagi ada Z1000RS. Ini Z1000RS. Z900. Harga yang ditawarkan 73,300. Manakala yang Z650RS ni 37,200. Ini belum on the road lah ni. Ini harga body je. Nampak macam bawa motor klasik tu. Ringan lah. Ringan gila. Smart tak? Panel meter pun tengok masih lagi mengekalkan ciri-ciri klasik. CC je berbeza, model yang sama, cuma CC saja yang berbeza. Ni kalau bawa pergi kerja, ulang-alik kerja, sesuai kan ni. Kalau nak jalan jauh, saya tak sure jalan jauh ni okey ke tak. Bang, dia punya tangki dia kapasiti berapa liter? Kalau tadi dealer pak, saya MC. Oh ya ke? Alah, sorry. Sorry ya. So lebih kurang dalam 16 liter macam tu lah. Sekejap takut salah cakap ni saya kena kecam. Tengah record kan? Tengah record. Plus 12 liter. Oh, 12 liter sahaja? 12 liter untuk Z650. And then 900. Ini 12. Okay, ni 12, yang ini maybe macam 16-17 liter macam tu lah. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Sebab ni memang tangki dia besar sikit. Okey. Komod boleh jalan sehingga 400 km. Oh, kalau cruising 100 ke 110? 110 okey lah. Eco punya. Yeah, Eco punya spec lah. Ya, Eco punya fuel consumption. Okey. Once you speed, lock throttle, lagi banyak. Lagi banyak lah Maybe go consumption dia. for 300 km. Dia punya engine pakai engine apa? Oh, dia sama engine 650 lah. Ya, sistem ada kelainan sikit. Sebab ni yang retro. Yalah. Dia style sebab retro walaupun dia
engine yang sama, Okey. cuma sistem yang berbeza. Contoh, dia adalah retro classic. Dia punya mod untuk stylish, santai. Yeah, style. Kalau pergi ke touring, dia ada lebih top. Yes. Beza pada Beza sistem. beza pada sistem lah. Tengok Cuma pada engine cara yang penggunaan sama. pun sama je kan. Betul. Kalau kata go for Z, dia lebih laju. Dia lebih laju. Ha. Faham. Yang ini boleh dikatakan kategori klasik ni. Ya. Sebab dia masih menggunakan analog meter. Ha. Kepada peminat retro klasik, inilah motor pilihan. Sangat-sangat. Kalau pergi yang lain punya brand pun dah menggunakan digital meter. Jadi digital meter untuk kepuasan nak nampak retro tu tak ada. Dia lebih kepada modern. Okey, thank you. No worries. Kami dari Kawasaki Nilai. Oh, Kawasaki Nilai. Ya, Kawasaki Nilai. Okey. Ya. Alright. Hah. Okey, geng. Relax dulu dekat luar ni. Duduk dalam tu, ya Allah. Bucu sana bunyi bising, bucu sini bunyi bising. Oh. Yelah dah berumur ni kan. Tak boleh nak dengar benda-benda yang membingitkan telinga. Jadi kita keluar kejap, ambil angin. Kemudian kita pergi ke hall yang depan sana pula. Hall D1, D2. Saya nak pergi ke booth Royal Enfield dan booth apa lagi. Tapi motor show kali ni motor-motor daripada China tak banyak. Semua motor-motor yang macam Honda, Kawasaki, KTM. So kalau motor-motor daripada China ni saya tak tahulah. Mungkin Enforce tak nak join dengan event ni ataupun dia orang busy dengan dia orang punya jadual. Tak apa. Kita tengok macam mana dia punya event dekat depan tu. Jom. Okay, sekarang ni saya berada di hall D. Tengok motor-motor macam Royal Enfield. Lepas tu Triumph. Apa lagi? Yang saya nampak tadi itulah Aprilia. Lagi apa? Lagi tu je lah motornya ada Harley Davidson ni Harley Davidson. Lepas tu tu je lah. Lain tu semua boost macam Taya, Pirelli ni. Itu ada promote untuk boost coating macam-macam lah. Macam ni Bosch ni ada more kepada aksesori kereta lah, macam wiper, minyak hitam, minyak enjin, tu je. So yang ini dual helmet. Ni pun tadi saya hampir-hampir tu juga ni. Alah. Kenapa lah? Ni semua racun ni. Tadi hampir-hampir juga nak terracun. Tapi saya tahan je lah. Saya hampir juga tertahan. Ni memang ngam-ngam kepala saya. Double SL. Harga 299 promo. Tapi ni ada kat atas ni je lah. Pejam mata lu, jangan cepat ni. Jangan cepat terciduk. So lagi banyak lagi lah kat dalam tu ada dual helmet. So itulah, saya pun tak tahu nak pergi mana. Macam saya sebenarnya nak tengok motor-motor touring terbaru. Tapi memandangkan tak ada yang boleh saya nak cerita dekat dalam video pada kali ni. Jadi macam mungkin next time auto show yang akan datang saya cubalah. Boring. Tak tahu nak pergi mana. Sampai kita jalan-jalan dulu. Okey. Dah pusing 2 hall. Kebanyakan jenama-jenama motor yang join auto show kali ni semua jenama-jenama besar lah. Macam yalah Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield, Aprilia. So motor-motor yang daripada China, daripada belah-belah Taiwan, tak adalah je untuk kali ni. Mungkin pihak Enforce ada agenda diorang lain. So untuk berkemungkinan lah, mungkin diorang nak bagi peluang kepada motor-motor daripada Europe atau daripada negara-negara belah barat untuk contribute dengan pameran pada kali ni. Saya sebenarnya nak cari motor touring yang boleh saya nak cerita dalam vlog saya ni. Tapi yang sempat saya tengok tadi macam Kawasaki. So saya nak lepak kejap, nak gerak lah, balik. Okay, masa untuk balik. Nak jalan kaki Mat. Jalan kaki naik bas.
Naik trend. Naik trend. Tu. Kejap bang. Kejap bang. Okey. Mana mau keluar? Ke mana nak keluar? Keluar sini lah. Apa saya punya ni? Okey. Nak gerak balik lah. Saya main Kedah je kan. Okey, jam pun dah 5.30. Gerak balik lah. Okey. Saya tak dapat nak ambil video banyak sangat sebab yalah, bila berada di dalam event-event yang besar macam ni, kita nak ambil video siap dengan ada lagu background apa semua. Jadi macam saya ni jalan betul ke jalan salah ni? Betul lah. Betul. Okay, video-video tu pula bila ambil video tadi siap ada lagu background, so takut kena copyright. So kalau korang tengok video tadi tanpa ada suara, saya duk tunjuk moment je, minta maaf banyak-banyak lah. Itu disebabkan saya nak mengelak daripada kena copyright lah. YouTube ni kalau lagu bila kita upload dan dia akan scan dulu video tu sebelum publish. Jadi sewaktu dia scan tu, dia akan tengok dalam konten video kita tu sama ada kita rekod lagu-lagu yang ada copyright, so dia akan bagi warning lah. Jadi kalau video saya tadi ada macam senyap ke ataupun saya replace dengan lagu yang lain tanpa ada suara daripada saya minta maaf banyak-banyak lah. Okey lah, sampai di sini sahaja dulu perkongsian saya untuk vlog kali ini. Kepada korang yang pertama kali bertandang menonton vlog saya yang ini, jangan lupa untuk korang tekan butang subscribe. Dalam masa yang sama, tekan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, berjumpa lagi di next video. Ini adalah pertama kali saya hadirkan diri ke Malaysia Auto Show 2025. Yang sebelum-sebelum ni saya tak dapat nak join sebab terikat dengan waktu kerja. Harapnya sekiranya ada kekurangan, korang janganlah kecam kan, bagilah support sikit. Okey, jumpa lagi di next video. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye.